Bismillah. Okey, kita review market minggu ni. Saya dah tanda semua tu. First kita tengok daripada hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, berapa hari yang ada LT, tak kisah sama ada F1 atau F2 kan. So kita tengok pada hari Isnin ada, itu saya dah tanda. Hari Selasa ada. Okey, hari Rabu ada. Rabu ni dia ada F1 dan F2. Okey, Rabu ada. Khamis ada. Dan Jumaat pun ada. Okey, maknanya dalam 5 hari seminggu tu, 5 hari tu ada LT, ada F1 ataupun ada F2. Maksudnya kat sini kalau kita nak pakai LT sahaja pun boleh hari-hari kat sini. Okey, yang lain-lain saya tak nak cerita. Okey, first itu. Yang kedua, kita tengok pula dari sudut LT apa yang dia buat. Okey, kat sini dia buat Isnin, dia buat TKL buy satu TKL. Okey, perhati baik-baik bila dia buat TKL. Selepas TKL ini TKL siap kat sini, dia repair satu, repair dua, lepas tu baru dia gerak. Okey, yang satu, yang ni pun TKL, Rabu, Isnin TKL, Selasa TKL. Okey, hari Rabu F2 TKL yang atas tu, dan F1 tu LT biasalah kan. Dan yang ini pun LT biasa. Okey, jadi Isnin, Selasa TKL, Rabu, Khamis LT biasa, dan hari Jumaat TKL. Jadi ada 3 TKL, 2 LT biasa. Okey, itu yang pertama yang kita nak kena tengok. TKL Isnin repair, TKL hari Selasa repair 2 candle, TKL Jumaat repair 2 candle. Nampak tak? Okey, satu sudut macam tu kita nampak. Okey, yang kedua, market ni bila kita besarkan, ini hari Isnin Ini hari Isnin. Okey. Ini adalah LT keluar arah ke sell. Bila keluar arah ke sell, first kita marking dia adalah marking LT. Okey, marking LT macam ni, body lah kan. Body open sell tertinggi, close sell terendah. Okey, close sell terendah. Yang ni dia dah keluar. Bila kita marking, yang ni dah keluar jelas. So ini adalah candle arah. Okey, ini adalah candle arah. Lepas itu dia naik dan dia break LT. Ini tak apa jelas sikit kot, tapi selepas itu dia break. Selepas itu jelas dia break. Jadi nak ambil kat sini ke nak ambil kat sini? Biasa saya ambil kat sini je. Saya ambil satu benda yang jelas. Okey. Jadi kat sini ini adalah TKL LT pergi ke sell. Okey, dan kena lipat jadi menjadi TKL buy, dan ini adalah LT pada waktu selepas zone A kat sini. Jadi ini TKL F1 TKL buy. Okey. Bila kita dapat TKL, kita tanda, kita marking body dia, dan kita marking yang, kalau saya ambil yang itulah yang jelas tadilah. Alah, susahlah pula yang ni. Okey, first nak tengok selepas TKL dia buat repair. Jadi kat sini kita kena faham arah harian kita menggunakan F1, F2, F3 kan. F4 kita tak tengok. Bukan kita tak tengok, bila ada F1 automatic F2 dan F3 kita tak tengok. Kena faham kat situ. Okey, jadi tak perlu pun kita nak tengok F4, sebab kita faham memang ada salah satu. Tak ada F2, ada F1. So F4 tu sebenarnya perlu tahu, perlu mahir, tapi tak apalah kalau ada F1 hari-hari. Macam tu. Okey. So arah kita ditentukan macam ini. Bila kita dah dapat arah, kena faham arah buy ni, arah buy. Okey, arah
buy. Apa-apa sahaja yang ke sell adalah repair. Apa-apa sahaja yang ke sell adalah repair. Kena faham dekat situ. So dia repair first, selepas dia buat TKL, kita pun mungkin lah kita kata masuk terus entry buy kat sini, tak kisah terpulang pada korang. Saya pun dah cerita, kalau malas korang layer je lah dalam zone. Kalau tak, tunggu repair ke tunggu kat low. Okay, so dia buat repair satu candle kat sini, mungkin ada yang dah masuk, tak salah pun. Tak salah pun. Lepas itu dia repair lagi, mungkin ada yang masuk juga kat sini, tak salah pun. Tapi bila kita bermain dengan repair ataupun SSR, kita kena faham arah buy. Jadi yang ke sell adalah repair. Repair ni biasa ni satu atau dua candle. Kalau dah dua candle repair, kita boleh katakan dua je lah, macam tu lah. Kalau tiga ni alamak, apa hal tiga pula. Okay, dua je lah. So the best cara yang betul adalah kita menunggu ET buy. Maksudnya kat sini adalah apa-apa sahaja TK ke buy. Nak faham mudah je, jangan mudah. TK apa? TK 3CB macam mana bentuk TKU, macam mana bentuk TK apa. Jangan pening kepala. Tengok arah buy, tunggu candle buy, dah settle. Bila candle buy, maksudnya kat sini ada TK, ada TK buy. Yang ini adalah TKU buy dominant, TKU dominant buy. Okay, macam tu lah lebih kurang. TKU dominant ke arah buy. So kat sinilah sepatutnya buy. Okay, tapi saya nak tunjuk satu. Ini low TKL, nampak tak shadow ni? Ini masa dia repair, dan masa dia repair dia serak sampai bawah ni. Lepas tu yang ni dia turun macam nak buat 3 candle sell kan, macam TKL ni nak TKL batal ke? Macam tu dia buat shadow sampai ke bawah. Yang ni tak sampai, yang ni sampai. So fahamlah kat sini kita selalunya dia akan datang kat sini, datang dekat low. Tak semestinya kita kata market akan datang kat LT, tak juga. Tapi kita kena faham kat sini, kalau TKL low tu biasa. Okay, satu hari Isnin datang. Okay, hari Isnin datang ke low. Okay, kita tengok hari Selasa. Lepas tu dia pergilah, dia pergi tu. Itu cerita kemudian lah. Dia pergi kuat ke tak kuat, jauh berapa pip tu semua, tu cerita lain. Okay, yang ni pula. Okay, ini LT 2 candle. LT 2 candle marking macam tadi, marking kat sini. Okay, saya marking sebab mungkin ada yang tak pandai lagi. Okay, body. Okay, lebih kurang. Lepas tu bila kita dah marking, kita nampak dia pun keluar. Okay, LT ke sell. Kena faham lah kan. Saya dah cerita sebelum ni, ada 3 bentuk LT yang lengkap, LT plus TK dan LT TKL. TKL je lah kita panggil. So dia buat arah, kita tak boleh masuk lagi sebab kita kena tunggu salah satu daripada 3. And then tiba-tiba dia buat TKL buy. Macam tadilah, nak masuk terus kat sini boleh. First kita marking dulu. Okay, macam ni. Marking ni pun nanti lama-lama saya akan ceritalah juga cara entry. Orang paling malas sekali. Paling malas sekali. Tapi dia ada high risk. High risk ni adalah maksudnya boleh sampai tahap full margin kita entry dia tahu nanti. Tapi tak payahlah, kemudian lah. Okay, so ini adalah border dia. Ini tak ada dalam buku pun, Okay, ni cuma saya marking ni supaya kau nampak. Okay, selepas TKL terpulang nak masuk. Oh, dia dah repair. Okay, macam tadi lah, repair satu candle, nak masuk. Lepas tu ataupun nak tunggu dekat sini dia buat TK ke balik. Tapi kat sini dia akan menjadi 3 CB lah. Buy, sell, buy. Ini adalah 3 candle berlawanan. Buy, sell, buy. 3 CB buy dalam masa yang sama, 3 sell. So boleh juga nak masuk kat sini. Lepas tu floating lah. Tapi kalau rasa kan repair belum ada lagi hari ni. Repair selepas arah.
repair selepas arah kan, repair selepas arah. Repair belum ada lagi, tunggu je lah repair. Maksudnya kalau dia pergi terus melepas, kalau dia betul dia repair, okey. So dia repair satu candle nak masuk, repair dua candle nak masuk kan. Yang sebetulnya okey, yang ni TKU candle hijau ni kan, TKU buy type 2 kot. Maksudnya candle buy ni 60% daripada candle yang ni. Maksudnya dia tak kecil tapi dia tak lepas. Dia tak lepas macam yang tadi, tapi dia tak kecil. So ini dah TKU buy pun dah boleh masuk lah kat sini. Maksudnya kat sini lah kita masuk. Itu cara dia. Tapi kita cuba tengok low, dan ini masa dia buat repair yang kedua ni. Tadi repair yang kedua juga, ini pun repair yang kedua juga. Dia buat repair yang kedua ni, dia datang, dia sampai ke sini tau. Macam TKL ni batal ke? Macam tu lah lebih kurang. Lepas tu barulah dia buat no. Nampak tak? Dia datang balik dekat low TKL. Okay, kata yang ni, kita pergi yang Isnin, Selasa dan Khamis. Agak-agak dia buat apa kan? Agak-agak buat apa? Okay, ini AT. Okay, yang tadi tu, okay, lupa saya nak mention. Isnin F1, Selasa Isnin F1, okay, Selasa F1 sebab selepas zone A. Okay, yang ni pelik sikit. Yang ni F2 sebab LT yang wujud sebelum zone A. Sebelum zone A tu dia dah buat sama ada 7 dan 8 ataupun sebelum itu. Okey, kalau 7 dan 8 pun dikira F2 lagi. Walaupun 8 kan, ataupun 7, 8, 9, 10, 11 pun F2 lagi sebab dia bermula sebelum jam 8. Okey, so ini tanda. So ini dah nampak. Ini arah. Okey, arah satu. Ini arah. Okey, ini arah. Tapi ada kes. Okey, ini saya bagi tahu add one sikit. Saya bagi tahu add one sikit. Sepatutnya kemudian katakan dia keluar macam ni kan, tapi kecil kan. Kita pun kata keluar ke tak, candle arah ke tak, dia simple je. Kita tunggu next candle. Kalau next candle tu memang ini ke sell kan, keluar kecil, lepas tu ke sell lagi, itu candle arah. Itu candle. Tapi kalau dia keluar ke sell kecil, tak jelas lah. Maksudnya kita nampak macam keluar, macam tak, macam lepas tu dia pergi ke buy balik. Itu bukan. Itu kita kena anjak balik. Open sell tertinggi dan close sell terendah. Dia jadi kat sini. Itu yang kita akan nampak macam mana cara nak menanda HSGLT macam tu. So, okey, arah. Katakan ini 1, 2, tak lengkap lagi kan sebab kita tunggu 3. Lepas tu dia pun naik balik buy. Okey, mungkin repair, kita kata mungkin repair. Sebab okey, confirm TKL sebab dia dah break body. So kita pun tanda. Okey, satu perkara yang nak kena faham adalah bila keluar F2, kita kena tunggu dulu. Tu yang cakap awal masuk. Sebab apa? Kalau kita masuk pada F2, mungkin dia keluar F1. Contoh kat sini. Okay, keluar F2 TKL sell. Okey dah, kita dah boleh dah nak buat kerja kita tu kan. Kerja kita nak entry ke apa ke kan. Tapi bila kita buat bila dah ada TKL F2 ni, F1 pula, F1 dah dominasi F2. Maksudnya kita kena reset balik. Ini dah tak boleh pakai lah. Ini pula yang kita nak kena follow. Mungkin dia buat ke buy lengkap, ke buy ke atas, ataupun mungkin dia buat TKL buy. Jadi F2 TKL sell ni batal. Tak valid lah, kita kira tak valid sebabkan F1 TKL buy. Okay. Tapi dia tak keluar. F1 kan. Okay, jadi nak kena faham kat sini. Bila ada F2, kita tunggulah kan.
Tunggu, keluar tak F1? Keluar tak F1? Maksud dia kat sini, cut off kita adalah candle jam 2 close. Candle jam 2 close, tak terbentuk LT ataupun F1 kan, tak terbentuk F1. Tak adalah tu. Maksudnya hari ini arah market kita dipegang oleh F2. Hari ini arah market kita dipegang oleh F2. Saya tak naklah sambung lagi. Kemudian kalau mungkin ada waktu UO nanti ada LT ke apa, itu cerita lain. Itu cerita lain, okey. Jadi kita pun ada F2, dah ada TKL. Okey, dia pun turun, repair satu candle. Dia repair dua candle. Yang pertama tadi buat pula ada orang ni main. Aduh. Nampak tak? Dia datang balik dekat low TKL. Dan macam tadilah, kat mana cara nak masuk? Saya dah cerita awal-awal tadi. Boleh kat sini, boleh repair satu candle, boleh repair dua candle, boleh dekat low. Kalau sampai, kalau tak sampai. Tapi tiga-tiga, kalau TKL minggu ni, ketiga-tiga TKL dia datang balik dekat low TKL. Okay. Ataupun tunggu TKU. Ini TKU type 3, sell, doji, buy. TKU type 3 maksudnya kita entry kat sini, satu pelang. Tapi kita faham, bila dah keluar arah kan, dia dah keluar arah, TKL buy, arah kita buy. Bila arah ke buy, sell adalah SSR untuk SSR1 lah. Okay, SSR untuk SSR1. Okay, ataupun bahasa mudah kita panggil repair lah. Repair hari ni. Dan dia pergi lah. Hantar dia nak pergi tu. Okay, faham kat situ. Lepas tu ini menurun kecil. Selepas candle besar menurun, 1, 2 doji tak kira, 3 laut tenang menurun. Okay. Laut tenang menurun akan kalah dengan laut tenang yang macam ni. Tapi laut tenang menurun ini dia boleh menjadi punca market turun pergi ke sell esok Isnin. Maknanya inilah kemuncak dia. Inilah kemuncak high untuk sekarang ni lah kan. Lepas tu dia buat sell. Okay. Boleh berlaku macam tu. Tapi kena faham, ini baru enjin sell. Tunggulah enjin terus sell ETS. Tunggulah kalau nak sell. Okay. Tapi kena faham, satu perkara, jangan complicated sangat. Tunggulah F2 ataupun F1. Ada F2 masuk, ada F1 tak masuk. Sebab apa? Kalau ada F2, katakan nanti kat sini ada F2 ni dah batal dah benda ni semua kan. Kerja dah tak payah nak pening kepala dah. Ini HSR ke? Ini sideway trend menurun berakhir dengan ni trend buy kan. HSR1 buy. Sideway trend sell menurun berakhir dengan candle sell ke ini trend sell? Tunggu je lah F2 ataupun F1. Itu je lah cerita dia. Kalau ada F2 follow, kalau ada F1 follow F1. Dah tak pening kepala. Okey, yang dua lagi tu kemudian bising